Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kak, apa yang menarik kat coklat kau ini kak? Menariknya kita ada kek coklat moist topping tak malu. Tak malu kak? Tak malu. Okey, boleh kak? Saya nak try yang ni. Boleh. Nanti yang ni coklat, satu. Yang ni creamy cheese. Ni pun nak. Semua Boleh lah kak? je. Semua? Okey. Boleh. So yang ni coklat original lah. Weh, banyak kau letak. Ini yang nama tak malu kan? Topping tak malu. So kita letak topping coklat rice. Coklat rice dengan Coklat flame. yang ni apa pula kak? So yang ni creamy cheese lah. Allah sedapnya. Kalau tak minat Dia manis sangat tak kak? tak. Sedap-sedap ya? Kalau tak minat coklat boleh rasa yang ni. Kita letak Oreo scramble. Patutlah nama tak malu. Banyak kak letak. So yang ni kita nak buat 2 layer. Yang ni best seller juga, kalau nak jimat boleh ambil hot ni. Yang ni sebab yang ni boleh rasa dua-dua lah. Dua-dua rasa kan? Boleh rasa kan? dua-dua. Yang macam ni apa ringgit kak? Yang ni 20 je. Oh, Kita letak sedap sini. cip. Tiga-tiga tu kak? Allah sedapnya lah. Kak nak tanya, meniaga di mana ni kak? Kita sekarang duduk dekat Maiden Jasing. Maiden Jasing. Betul, dekat event food fest. So nak makan ni kena cari kat sini ya kan? Tapi hot payah sekalinya dekat event je. Event Selain event tak sahaja. ada. Jadi Paling tak ada, kan? kena mari 24 sehingga 28 Jun je. So orang Melaka siapa nak makan kek coklat topping tak malu gini kena mari cepat dekat Maiden Jasing. Habis-habis. So ni tak Tak banyak kan? Ni saya punya kan? Terima kasih kak, saya makan dulu. Sedapnya.